Kak Yo, ada orang tahu hari ni kita nak buat 6 pelawan Kak Yo deh. 6 pelawan ni boleh cicoh belaka. Ngah wah pau pun boleh cicoh, ngah asal lain pun boleh lah deh. Ni kita ceden ni lah Kak Yo. Udah kering hok besar hok leh. 6 pelawan ni gapo? 6 pelan ni cicak Kak Yo. Lepas tu masuk belacan juga Kak Yo. Belacan tu masuk sikit je. Lepas tu ni ceden ni segenyeh deh. Ni kabung ni lah deh. Lepas tu lada Kak Yo, bawang merah. Okey, mari kita letak nisai dulu. Ni cara buat pun mudah-mudah je. Okey, turun nisai. Boleh setengah. Kemah molek. Mak je. Tu dia. Air sikit. Air cicak boleh senuk ke, 2 senuk ke deh. Lepas tu agak-agak ambil lah. Tu. Senuk tengah dah. Okey. Tu belacan sikit. Sikit je. Ngecik. Lepas tu kulit biar hacur molek deh. Sama taruh duk nanti ya hacur, kita mai hiri bawang beleh-beleh. Hiri bawang Kak Yo. Soy deh. Potong gini lah. Bawang boh gi. Boleh 4-15 teh. Bawang hiri semua dah. Lada pun kita nak hiri juga. Cili padi deh. Nak pedas taruh mana ikutlah hak tu Kak Yo. Bau sedap Kak Yo. Tapi tak hacur molek lagi tu. Tak we hacur molek, biar mati bau cicak sikit deh. Kulit-kulit tengok. Tu ada duk toko lagi tu. Kita mai tumbuk hak besar ni. Tu. Ada tak kena tumbuk dah. Kita nak buat gitu selalu dah. Kena rumat sangat tak apa deh. Okey, nampak pekat dah tu Kak Yo, katuk api. Tu. Kok ni botah darat lah ni. Lagu mana tah darat. Tumbuk boleh gini dah. Cebok selalu. Tu. Tu boleh ni. Ge. Tu. Oh, bau wangi dah ni. Udah pun merah Kak Yo. Okey. Tuang bawang, tuang lada. Tu. Lepas tu udah bari Kak Yo. Ge. Kulit tengok dulu deh. Tu kerang cuk-cuk Kak Yo. Ni. Banyak udah gini lah. Sedap Kak Yo. Buat diri ikut nak buh deh. Tu tak payah li. Tu. Nen-nen. Buah pau benih malai ni Kak Yo. Buah yang tak supa ni. Kat rumah kita ni. Koyak satu dah. Ni. Nak buat riu-riu. Lagu mana riu-riu. Nak koyak gini. Biar jadi orak-orak gitu Kak Yo. Masih kedok tahu ni. Dah biasa makan hak masak. Hak putih tak makan lagi ni. Okey, koyak boleh 2 teh. Hak ni pau depan rumah ni. Kuning dah kok ni. Nampak kulit kuning ni. Kuning sikit-sikit nak masak dah. Tak ada bekas tapi kemah kat luar. Mai hiri pau Kak Yo. Nak juring kok panjang, kok bulat kok dah. Tu. Lagi kok ni pun boleh. Rapuh ni Kak Yo tu. Tengok tu. Membutin nipis. Naik dah. Mai, satu buah pinggir Kak Yo. Ni panjang besar ni. Okey. Tok tepi-tepi ni deh. Tu dia. Satu lagi lah. Dah buah lagi deh. Boleh dah. Buah ni. Tu nak pelawan kita. Berah je. Kalau dia sejuk pekat pada ni Kak Yo. Tu. Nak pelawan ni boleh makan belaka dengan buah pau, buah lima, buah salak. Buah lima ke apa ni naik gambar tengok ni Kak Yo. Orang panggil apa? Cuba komen tengok. Lepas tu buah lanah pun boleh makan Kak Yo. Mari kita terang ni. Panas-panas lagi ni. Tu. Tengok ni. Udah nen-nen ni. Bismillah. Pau rapuh molek. Lagu molek dengan pelawan. Pelawan ni buat mudah makin sedap. Pakai gitulah Kak Yo. Jadi Kak Yo.